Man tarakal jum'ata. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islama wara'a zahri. Barang siapa meninggalkan sembahyang Jumaat, maya Jumaat 3 kali daripada ketiadaan uzur, tak semaya Jumaat kerana tanpa uzur. Tak ada uzur gapo-gapo, tiba-tiba tak pergi semaya Jumaat, maka senyo telah melontar Islam daripada pihak belakang dia. Seolah-olah dia mencampur ke Islam dia di belakang dia. Ambil pekung ke belakang. Seolah-olah meninggal ke Jumaat 3 kali ini orang yang tak sah ke agama. Ambil pekung ke agama ke sebelah belakang, tak sah ke agama. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah Ta'ala. Siapa dia yang buat ibadat pada hari Jumaat, pahala dia berbeza dengan hari-hari lain. Begitu juga orang buat maksiat pada hari Jumaat, maka dosa dia berbeza dengan hari-hari lain. Sebagaimana pahala digandakan, maksiat dosa juga digandakan. Begitu juga buat maksiat di Mekah, diganda-gandakan dosa dia. Sebagaimana kalau buat pahala di Mekah, diganda-gandakan juga. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah. Kerana ia penghulu segala hari. Dalam hari 7 hari itu, hari Jumaat lah yang paling mulia, dipanggil Sayyidul Ayyam, ketua, penghulu segala hari. Padanya pada hari Jumaat dijadikan Adam alaihi salam. Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat. Maksud Jumaat adalah himpun. Jumaat ni makna dia dihimpun ke seluruh anggota Nabi Adam siapnya pada hari Jumaat. Tu dipanggil hari itu hari Jumaat. Ada kata makna hari Jumaat itu hari Nabi Adam setubuh dengan Nabi pula. Setubuh dengan Siti Hawa, nenek kita, hari Jumaat. Begitu juga hari Jumaat dipanggil hari Jumaat kerana terkumpul padanya segala kebaikan pada hari Jumaat. Ada kata dikumpul ke segala pahala pada hari Jumaat. Ada kata dikumpul ke manusia pada hari Jumaat. Hari Jumaat orang berkumpul untuk semaya Jumaat. Itu apa dipanggil hari Jumaat. Dan padanya berdiri hari kiamat. Hari kiamat Nabi kata hari Jumaat. Hari Senin tak sudut bimbang, tak berlaku hari kiamat. Hari Jumaat. Jadi hari ni hari apa? Hari Rabu. Esok hari Khamis. Hari Jumaat. Dan lepas hari Jumaat rasa lega. Maknanya paling kurang seminggu lagi lah kalau nak kiamat pun. Maka hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Nabi sebut dalam hadis kata wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumaat berlakunya hari kiamat. Hadis ke apa dia? Hadis riwayat Ibnu Majah. Imam Ahmad kata Al-Haisami dalam Imam Ahmad pun ada sebut juga riwayat hadis menyatakan hari Jumaat ini adalah hari kiamat. Dan pada satu riwayat yang lain, dan sebaik-baik hari yang naik padanya matahari
matahari naik. Hari gapo dia kah matahari naik hari paling mulia, yakni matahari pagi paling mulia sekali. Ya hari ini tanda hari ini matahari naik. Daripada tempat berdiri, tempat naik matahari sehingga turun matahari. Setiap hari matahari akan lalu lagu ni. Maka hari gapo dia paling mulia matahari naik ni, iaitu hari Jumaat. Padanya dimerdekakan Allah Ta'ala padanya 600,000 pemerdekaan. Kerana kemuliaan hari itu, maka Tuhan bebaskan manusia daripada api neraka 600,000 pembebasan. Hadis riwayat Sayyidina Anas. Hadis ni. Hadis riwayat Abu Ya'la. Imam Baihaqi ada sebut juga. Targhib dan Tarhib Ibnu Munziri pun ada sebut. Kata pada hari Jumaat dibebaskan 600,000 pemerdekaan. 600,000. Kerana hari yang mulia, maka Tuhan bebaskan manusia daripada api neraka. Bila masa orang duduk dalam api neraka, tak ada lagi orang dalam api neraka. Yakni orang-orang yang tersenarai nama dia di dalam api neraka, maka Tuhan bebaskan 600,000 hari itu. Tu maksud dia. Daripada api neraka, barang siapa mati padanya, mari ada hari Jumaat, disurat, ditulis Allah baginya pahala mati syahid. Pahala mati syahid ni kadang-kadang pergi perang tak boleh pahala mati syahid. Boleh syahid dunia lah, tapi tak boleh pahala mati syahid. Tapi mati hari Jumaat dapat gelaran mati syahid. Syahid akhirat maksud dia, yakni kelebihan mati syahid di akhirat. Dan dia pelihara daripada fitnah kubur. Orang mati hari Jumaat tidak akan ditanya, tidak akan diuji, tidak akan disoal di dalam kubur. Hadis riwayat siapa dia ni? Man mata yaumal Jum'ah wuqiya azabal qabri. Hadis riwayat Abu Ya'la. Majma' Zawaid Kitabul Janaiz ada sebut. Siapa dia mati pada hari Jumaat, maka terlepas daripada azab kubur. Sekalipun dia jahat, ya dia jahat pun lagu tu. Dia berzina, dia bunuh orang, dia buat zalim kat orang, dia mati hari Jumaat, terlepas daripada azab kubur. Ya. Tetapi hari akhirat cara pula lah. Bukan kata bila terlepas daripada azab kubur tu, dia masuk syurga dak. Tuhan janji dah mati hari Jumaat, kelebihan dia tidak ditanya soalan dalam kubur. Terlepas dalam kubur. Di hari akhirat tidak akan terlepas. Semua akan ditanya perbuatan kita, hak kita buat, kita tak buat, semua ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan sunat membanyakkan membaca selawat pada harinya dan malamnya malam Jumaat dan hari Jumaat. Bacalah selawat 1000 kali sehari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Malam Jumaat ataupun hari Jumaat 10,000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ataupun 1000 tiap malam, hari Jumaat 3,000. Tak apa dah. Bertambah berbanding dengan malam-malam lain. Dan membaca suratul Kahfi. Sunat baca suratul Kahfi. Baca pula Nabi suruh memperbanyakkan membaca suratul Kahfi. Maka paling kurang untuk mendapat fadilat banyakkan baca surah Kahfi paling kurang 3 kali. Yakni pada malam sekali, lepas subuh sekali, ketika sebelum pergi semaya Jumaat sekali. 3 kali. Ataupun lepas maya Jumaat sekali. Ataupun lepas asar hari Jumaat baca sekali. Jadi 3 kali, maka dapat fadilat kelebihan membanyakkan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Dan sunat mandi meniatkan bagi sunat Jumaat. Sunat kita mandi bagi orang nak pergi semaya Jumaat, sunat mandi.
Siapa dia tak segi semaya Jumaat, tak disunatkan mandi. Sekalipun dia laki-laki, dia malah pergi semaya Jumaat, ada sebab lah, misalnya dia uzur ke apa, maka tidak disunatkan mandi. Hari Jumaat tidak sunat mandi. Jadi siapa dia niat saja aku mandi sunat Jumaat, tidak sah. Saja aku mandi kerana nak pergi semaya Jumaat, tu baru sah. Kalau hari Jumaat tak disunatkan mandi. Dia beza dengan mandi hari raya. Mandi hari raya ni siapa dia nak pergi semaya ke tak pergi semaya ke, asal saja dia beraya, maka kena sunat mandi hari raya. Dan berpagi-pagi padanya, sunat pergi pagi lagi ke masjid pada hari Jumaat, sunat pagi-pagi lagi pergi ke masjid. Yakni kita bagilah daripada naik matahari subuh sehinggalah waktu zuhur. Berapa jam masa? Daripada naik matahari sampai ke zuhur, sampai hari waktu Jumaat, berapa masa? Maka kita bagi kepada ni. Berapa misalnya sejam ke? Maka sejam yang pertama siapa dia yang pergi dapat fadilat seperti bersedekah seekor unta. Ni harga dia RM8,000 Malaysia. Kita nak sedekah RM8 kat masjid pun kedekut pahit. Tiba-tiba kita pergi awal masjid pada hari Jumaat, dapat fadilat sedekah seekor unta. Masa yang kedua, dapat kelebihan sedekah seekor lembu. Lembu 5,000 seekor. Kita nak buat rebel, seekor lembu pun ketar kenalin dak. Nak cari so bahagia, cari hok paling murah sekali, hok harga 200,500. Lepas tu tengok sembelih, tulis saja. Tulis kulit orak nyawa. Tu yang ada. Isi tak ada. Lemuk pun tak ada apa dia. Hok ada tulis kulit orak dan nyawa saja. Tu ya. Maka makanlah nyawa. Tak boleh makan apa satu. Hok cari hok murah sekali. Maka sedekah seekor lembu kalau kita pergi awal lagi. Sedekah ketiga seperti seekor kambing. Keempat seperti seekor ayam. Kelima seperti seekor burung cak ciuk. Keenam seperti telur ayam. Lepas tu gosok sekali seperti sedekah telur cicak. Nama sebesar telur cicak. Jadi buat kita pergi lepas orang bel dah. Apabila orang bel dah, pergi dapat pahala hari Jumaat, pahala. Tapi kelebihan mari awal tak ada dah. Cicak pun tak boleh dah buat kita. Telur cicak pun tak boleh dah. Orang bel dulu baru pergi. Tak ada dah lah kelebihan tu. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah. Duk perhati khutbah. Dengar ya khutbah. Jangan duk main koksi. Duduk perhati. Jangan duk cuik, duk bual, duduk gapo lah, duk saleh, duduk gapo lah. Tak payah saleh, duk perhati dengar khutbah hari tu. Tu yang kerjaan kita, dengar khutbah. Islam nak ajar seminggu sekali paling kurang, hukum dia fardu. Hukum dia fardu ain atas orang laki-laki untuk mendengar khutbah Jumaat. Kalau 40 orang lah. Kalau lebih 40 orang, sebahagiannya menjadi sunat, sebahagiannya jadi fardu kifayah. Dan setengah daripada bid'ah. Bid'ah ni berdoa. Berdoa ni melampau-lampau. Gapo dia? Mentakhir ke Jumaat kerana menanti ahli pekan. Tunggu orang nak suruh ramah. Tunggu orang nak suruh ramah. Cukup 40 orang, bismillah baca khutbah, tak usah duk cara. Orang mari ke orang tak mari lagi, asal cukup 40 orang. Sebelum cukup 40 orang, tidak sah buat Jumaat lagi. Cukup 40 orang, bismillah. Tak usah tunggu ramah lah. Biarlah ramah tak mari lagi pun, baca khutbah. Dan segala orang yang mempunyai pekerjaan, mereka yang wajib atas mereka itu Jumaat. Tak usah tunggu orang ada kerja lah.
Tak usah duk tunggu orang hok sibuk, tak usah. Cukup saja 40 orang, bismillah buh lalu. Tak usah duduk lewat-lewat sangat. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan, yakni orang yang ada kuasa, majlis agama ko, badai-badai tertentu ko, bahawa keras atas mereka itu, paksa atas mereka itu supaya hadir untuk sembahyang Jumaat biar tepat pada masa dia. Ni ada tak pergi sembahyang Jumaat. Nyanyo siapa kampung tu tak boleh buat sembahyang Jumaat kerana ada makmum tak pergi sembahyang Jumaat. Alasan gapo dia tak tahu sehingga ke masjid kampung dia tak boleh buat Jumaat sebab tak cukup orang. Baloh kib gapo dia tak tahu. Sama-sama Islam belaka, tiba-tiba tak segi sembahyang Jumaat. Maka kampung tu tak ada sembahyang Jumaat apa-apa. Katanya tu imam hanya 20 orang saja mari. Nak buat sembahyang Jumaat lagu mana? Pakat lari pergi sembahyang masjid nu, pakat sembahyang masjid nu. Maka tak boleh berdosa habis orang kampung tu. Siapa hok pergi sembahyang Jumaat pak lain pun berdosa juga. Kerana apa? Kerana buat kerja tidak belajar. Dan ditakut akan mereka itu takut orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Suruh takut ke dia. Majlis agama kena pergi serbu kampung tu arah. Siapa dia tak pergi sembahyang Jumaat, ambo tembok. Baru biar takut sekali pergi sembahyang Jumaat. Kemudian daripada disuruh, lepas pada suruh-suruh, tak pergi lagi, potong gaji. Ikutlah buat gapo-gapo dia, hok manusia takut. Manusia biasa takut kalau kurang piti, takut lalu. Kurang pengaruh, tak boleh lalu. Dan ditakut akan mereka itu, ikutlah buat ancaman, buat hukum gapo yang menyebabkan seorang itu takut sehingga pergi sembahyang Jumaat. Dan tiada mudah atas waliul amri pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakuti akan mereka itu. Jangan bermudah-mudah. Orang yang ada kuasa kena tengok. Kalau kampung tu ada masalah, kena perhati, kena panggil majlis agama, pegawai-pegawai, gicek kampung tu ada ajaran sesak ke gapo dia. Supaya dapat menyata ke syiar, yakni zahir tanda agama Islam dan dikeras akan dia. Sehingga ke kampung tu orang nampak kampung orang Islam. Masuk ada orang sembahyang Jumaat. Dengar orang duk baca khutbah. Ni masuk senyap. Kawasan ni kampung ni orang Islam. Kau orang gapo senyap. Tak ada ketanda orang Islam. Supaya mendirikan fardu dan suruh menjauhkan daripada yang dihalalkan. Ni kerja pemerintah. Kena jaga rakyat dia, kena buat undang-undang kepada orang Islam, rakyat dia hak Islam. Kalau rakyat dia hak kafir tak boleh nak paksalah. Nak suruh pergi sembahyang Jumaat tak boleh lah. Cuma kena jaga supaya jangan dia menimbulkan kekacauan di dalam negara Islam. Jangan dia buat benda-benda yang memalukan, yang mencemarkan, yang mengganggu ketenteraman orang Islam, yang menyebabkan orang Islam tidak selesa. Contohnya pakaian yang menjolok mata. Maka orang Islam jadi tak selesa dengan pakaian dia. Tak pakai seluar jalan rata. Pelik. Pok kita pula hak bahasa jenis tak biasa tengok pula. Bapa duk pergi beli kedai kawan tu semacam. Ita-ita tengok, tak pakai seluar rupanya. Padas semangatnya pun. Nak pergi beli kedai kawan tu sebab jual tak pakai seluar misalnya. Maka kena jaga juga. Sekalipun dia bukan beragama Islam, supaya ia memakai pakaian yang sopan. Lepas tu jangan buat benda-benda yang mengganggu sentimen agama Islam. Duduk di negara Islam. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Tu kerjaan pemerintah. Beri agama kepada masyarakat, beri fahaman, beri majlis-majlis agama, orang-orang yang nak berdakwah kepada agama Islam, beri kebebasan sepenuhnya. Supaya subur agama
supaya Islam dapat hidup dengan cara molek. Lakukan dia oleh waliul amri. Wali amri tak cara. Ikut demo lah. Islam nak jadi gapo dalam negara kita, ikut dia lah. Tapi kita, negara kita, alhamdulillah, sudah tercatat di dalam negara kita, agama Islam adalah agama persekutuan. Tak ada orang dah boleh cabut dah. Wajib dah tentu dah negara Islam, negara Malaysia, agama bagi orang yang berada di negara Malaysia adalah agama Islam, agama persekutuan. Alhamdulillah, pemerintah kita dulu-dulu dia tulis perkataan ni, undang-undang ni. Maka tak ada orang dah boleh cabut lagu mana pun. Itulah agama persekutuan kita. Cuma kuat tak kuat, undang-undang tu diperkasa ke apa dia tu suku pasal, tapi tak boleh nak ubah dah. Agama lain, bangsa lain, negara lain kadang-kadang tak ada. Agama negara tak ada, agama persekutuan bagi negara tak ada. Cuma memanglah negara tu orang Islam menguasai, tak apa tidak ada di dalam undang-undang dia.